Masalah macam mana yang kau jadi? Masalah ni tangan ni bau ni tak boleh nak angkat laju lagu tu kan. Maksudnya jadi, separuh ke ataupun memang waktu angkat tu sakit? Tang bau ni lah. Sekali lah sampai ujung kan. Bau kat kanan ke kiri? Belah kanan. Belah kanan, tak boleh angkat koreh. Lepas tu macam mana? Siapa boleh kenal tabib Cina? Suami saya pergi kedai aku nampak lah produk ni kan. Dia pun try lah, cubalah buat balik kat rumah. Saya pun cubalah. Alhamdulillah lah, boleh lah angkat cergah lah. Angkat tu setelah berapa kali makan tabib Cina tu? Dalam 3 kali lah. 3 kali. Maksudnya 3 hari lah. Makan ni macam mana? Pagi dengan petang lah? Pagi dengan petang. Kau tak pernah cuba yang hospital bagi? Pernah cuba tapi tak berkesan lah. Tak berkesan. Tu serasi hak dengan tabib Cina tu. Hak ni lah. Yang betul-betul selesa lah. So, sekarang ni memang tak ada masalah apa lah. Tak ada memang lah. boleh angkat balik. Cuba angkat boleh lah. Cuba angkat kali. Boleh dah lah? Boleh lah. Alhamdulillah.